Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ingat juga nak buat video call member Okey, apa perasaan selepas game malam ni, dan juga berikan special thank dulu kepada siapa awak nak bagi. Terima kasih kepada semua fan. Ya, sama-sama. Kita orang pun sebenarnya bangga dengan awak, Faizal. Terima kasih kepada rakyat Selangor. Takkan rakyat Selangor je. Okeylah, tak apalah, sebab rakyat Selangor adalah penyokong kuat awak. Okey, berapa gol awak malam ni jumpa Kelantan Darul Naim? 3 gol. 3 gol ini untuk anda semua. Alhamdulillah, 3 gol hat-trick. Awak nak dedikasikan gol ni sebenarnya untuk siapa? Untuk rakyat Selangor, untuk pasukan Selangor. Takkan untuk rakyat Selangor je, untuk fans Selangor je. Penyokong awak satu Malaysia, Faizal, jangan lupa. Terima kasih kawan-kawan saya. Itu kita nak dengar kawan-kawan semua, sebab rakyat Malaysia adalah penyokong-penyokong yang berada di belakang awak waktu awak susah dulu. Okey, teruskan. Terima kasih management. Terima kasih penyokong Selangor. Wow, ada ke penyokong kat belakang tu? Okeylah, tahniah Selangor, tahniah Faizal Halim. Wah, tu dia. Aku faham keterujaan Faizal Halim. Pemain favourite aku juga, pemain favourite seluruh penyokong bola sepak Malaysia, terutama fans Selangor lah. Gol hat-trick membuatkan Selangor confirm duduk tempat kedua selepas Sabah Seri dengan Terengganu 2-2. Apabila berada di tempat kedua, sah layak lah untuk bermain dalam Liga Juara Asia ataupun ACL2 pada season depan. Jadi keterujaan jaringan gol tadi tu sebenarnya yang menyokong, yang mendoakan Faizal Halim ni daripada isu disimba asid sehingga boleh bermain. Memang kita faham keterujaan dia tu sebenarnya. Kalau kita juga berada di tempat Faizal Halim, keterujaan tu akan datang dengan sendiri secara spontan, dan dia memang betul lah berterima kasih kepada terutama manajemen Selangor, pengurusan Selangor yang banyak membantu, moral support, financial, segala pakar, sehingga dia boleh bermain. Dan juga untuk Ultracell dan juga penyokong-penyokong Selangor, tak salah pun dia wish, dia memberi penghormatan kepada manajemen dan juga penyokong Selangor. Memahami situasi itu, maklumlah season ini jaringan pertama pula tu dapat hat-trick, dan jaringan tu juga membuatkan Selangor menang besar, dan jaringan itu juga membantu Selangor kekal di nombor 2, dan jaringan itu juga sebenarnya membawa Selangor untuk ke ACL2. Tapi ada mungkin penyokong dari pihak yang lain mengatakan, alah, layaknya Selangor tu sebenarnya point MA ranking dibantu oleh Johor Darul Ta'zim. Ya, itu pun fakta yang kita tak boleh nafikan kerana Johor Darul Ta'zim sekarang masih berada dalam tournament Liga Juara Asia Elite untuk mengumpul seberapa banyak. Tapi aku nasihatkan dan aku memberi pandangan cadangan sebelum ini, perkara yang sama, perkataan yang sama aku ungkap, iaitu pengurusan Selangor, tolonglah manage sebaik mungkin segala kewangan yang ada. Ambil pemain-pemain yang lebih berkualiti. Maksud aku pemain-pemain import yang berkualiti. Kalau ada pemain pewarisan yang grade A yang berkualiti, ambil. Dan satu lagi aku harapkan pengurusan Selangor apabila dah tahu pasukan Selangor ni akan bermain di Liga Juara Asia tahun hadapan, jangan buat pre-season dalam negara, jangan buat pre-season sekadar lepas batuk di tangga, sekadar melengkapkan jadual untuk pre-season. Buat persiapan awal. Dah tahu tim kita akan bermain dalam Asia, takkan kita nak bermain seperti tahun lepas, hanya sekadar mendapatkan piala-piala seperti di Indonesia, piala jemputan, membuat perlawanan persahabatan dengan pasukan dari Thailand. Bukan kita mempelekehkan pasukan-pasukan dari jiran tetangga kita, tidak. Tetapi apa yang kelab-kelab besar buat seperti di Malaysia ni, Johor Darul Ta'zim, perlu dicontohi. Aku rasa untuk menunjukkan yang effort sangat tinggi Selangor. Bukan senang, babe, untuk dapat layak sekali lagi secara konsisten tahun kedua untuk pemain Liga Juara Asia. Walaupun bukan Liga Juara Asia Elite tetapi ACL2, tetapi peluang yang diberi, yang dibuka luas dah untuk Selangor, aku rasa perlu. Dan Ultracell dan juga penyokong-penyokong Selangor, korang sebenarnya perlu desak pengurusan Selangor ni lebih sayangkan kewangan yang ada, guna sebaik mungkin. Bukan pemain-pemain import Selangor seperti Ronnie Fernandez, Alvin Fortes, Ali Orwan, bukanlah tak bagus, tetapi kena ada 1, 2 atau 3 lagi pemain yang lebih berkualiti agar setiap posisi seimbang. Jika satu pemain cedera, satu pemain import cedera, ada lagi pemain yang staraf level dia. Ini kerana untuk bersaing dengan Liga Juara Asia zaman bola sepak moden ni, bukan zaman 90-an lagi. Bukan zaman 90-an bermain di Asia. Ini zaman bola sepak moden. Kelab-kelab yang bermain dekat Asia dipenuhi dengan pemain-pemain import yang berkualiti, babe. Aku dah sentuh perkara ni kerana aku sayangkan juga kelab pada Liga Malaysia kita. Itu cadangan aku. Itu saja untuk tahniah untuk Faizal Halim.
tahniah untuk Selangor, dan kita juga nak tengok Faizal Halim bermain semula dalam Harimau Melaya. Agar-agar kita doakan Faizal Halim dapat panggilan untuk bermain dalam kelayakan Piala Asia. Berjumpa Nepal nanti, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.